Antara inisiatif yang MBI yang telah diamanahkan untuk menjalankan program ataupun projek Sabda ni adalah mendekatkan diri dengan masyarakat, menggabungkan semua sinergi daripada agensi kerajaan, swasta dan sebagainya. Macam hari ini kita melaksanakan kali pertama kita adakan Kembara Sabda, yang mana kita melibatkan semua pihak, sama ada masyarakat tempatan, ketua-ketua masyarakat. Kita nak bersama dengan masyarakat untuk berkongsi apa dia Sabda, dan kita juga memerlukan feedback atau juga maklum balas daripada masyarakat supaya pelaksanaan Sabda ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling dan juga industri di sekeliling ini. Bagi contohnya, mereka kat sini banyak terlibat dalam pertanian dan juga sektor pelancongan. Okay, dengan adanya kerjasama ini, mereka dapat tahu apa guideline yang kena buat dan sebagainya. Sambil itu, mereka juga dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka dengan adanya maklumat daripada Sabda, daripada MBI itu sendiri. So kita punya harapan, kita memanglah nak all this pelaburan tu masuk ke sini. Tapi at the same time, kita tak nak apa yang ada dekat sini secara semula jadi ini hilang. Jadi kita nak make sure ada seamless integration between pelaburan baru yang masuk dan macam mana nak harmonizekan aktiviti itu dengan apa yang sedia ada di Sabak Benau sekarang. Kembara Sabda, MBI